Okey, macam mana nak daftar menjadi rakan niaga Go Gramatik? Okey, first kali, you boleh daftar dengan HQ, alright? So, you boleh pergi dekat laman web Go Gramatik ni. You pergi sini, lepas tu you klik menu ni kan. Menu ni, and then you klik dekat sini dia ada Join Us. Mana Join Us ni? Join Us. Okay, so dekat sini, actually kita ada dua program lah. Satu yang basic. Yang basic ni setahun RM300. Lepas tu kita ada Pro. Kalau you nak datang sini belajar apa semua, you boleh masuk Pro lah. Pro ni dia mahal sikit lah. Promosi sekarang ni RM3,000. Tapi kalau you baru nak mula, you masuk basic dulu. Masuk basic dulu, belajar dulu. Kalau you rasa nak upgrade, boleh upgrade kepada Pro lah. Alright. Okay, so yang kedua, sebenarnya you pun boleh daftar melalui kita punya rakan niaga. So kalau you kenal mana-mana rakan niaga Go Gramatik, you boleh daftar dengan dia orang, bayar je RM300, nanti dia akan bagi borang, you boleh daftar lah. And then kalau bagusnya, kalau you daftar dengan kita punya rakan niaga, you boleh belajar dengan dia orang. Alright, so harap video ni membantu. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh.